Orang tanya saya tentang cuti hari Jumaat. Ada negeri cuti hari Jumaat. Tak apalah, baguslah nak cuti hari Jumaat, dengan tujuan supaya orang pergi sembahyang Jumaat. Dan tak salah. Cumanya tidak bererti bila cuti Jumaat lebih Islamik, dan siapa yang tak cuti pada hari Jumaat itu kurang Islam. Tak betul. Kerana masalah pemerintah nak pilih cuti hari apa, hak dia. Dia pilih dan rakyat ikutlah. Kalau dia kata cuti, kita cuti ya. Hari Taipusam tak kena mengena dengan kita. Dah dia kata cuti, cuti. Tambah hari Jumaat dia kata dia cuti kerana nak bagi orang pergi sembahyang Jumaat. Baguslah. Tapi kalau orang bagi tahu kita, orang Islam ni cuti hari Jumaat, kalau tak cuti hari Jumaat itu tak berapa kuat Islam, tak berapa betul. Allah Azza wa Jal kata, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Apabila kamu diseru pada hari Jumaat, maka bersegeralah mengingati Allah, dan wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Kenapa Allah kata tinggal jual beli? Kerana pada hari Jumaat adanya orang jual beli. Kalau jual beli itu haram pada hari Jumaat, ataupun pada hari Jumaat memang orang tutup kedai tak jual beli, tak perlu Allah kata tinggal jual beli. Allah kata keluarlah daripada rumah pergi sembahyang Jumaat. Tapi bila Allah kata wadharul bai' fas'au ila dzikrillah wadharul bai', bersegeralah mengingati Allah dan tinggallah jual beli, menunjukkan pada hari Jumaat orang berjual beli. Agama tak larang. Kemudian Tuhan kata apa lagi? Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Allah kata apabila kamu selesai sembahyang Jumaat, balik tengok TV? No. Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Apabila kamu selesai salat Jumaat, maka hendaklah kamu bertebaran di atas muka bumi. Carilah kurnia Allah, yang ni pergi cari rezeki. Dan ingatlah Allah banyak-banyak. Itu menunjukkan pada hari Jumaat orang Islam masa itu bekerja. Tak salah cuti Jumaat, saya kata tak salah. Tapi nak kata orang Islam kalau tak, siapa yang tak cuti Jumaat tak kuat Islam, tak betul. Quran kata pergi kerja. Sehingga sebagian kaum dalam mazhab Malik memakruhkan orang yang tak buat apa-apa aktiviti perniagaan ke apa pada hari Jumaat. Siapa nak cuti? Boleh ya. Ada negeri cuti, Kelantan cuti, Saudi cuti, Kedah cuti. Tapi kata negeri yang tak cuti ni tak apa Islam. Tak. Islam itu pada amanah, urusan dan seumpama. Wallahu ta'ala alam. Mungkin kajian menunjukkan bila cuti pada hari Jumaat orang pergi sembahyang Jumaat. Cuma saya tak apa pasti ya. Saya rasa kalau orang semua pergi kerja hari Jumaat, dia kena pergi sembahyang Jumaat. Bas mai Kelang kan, takkan seorang-seorang dia nak duduk dalam Kelang sengat-sengat bawah kerusi. Jadi subuh tak mayang, asar tak mayang, Jumaat semayang, malu kat kawan-kawan. Betul tak? Tapi kalau Jumaat cuti, duduk di rumah tak keluar. Bukan semua orang lah, dibimbangi ada orang. Ataupun orang pergi musafir, keluar dah cuti kan, tak wajib Jumaat. Tapi kena buat survey lah, kena buat kajian sejauh mana. Tapi manusia siapa nak cuti-cuti ya, tak ada masalah. Tapi nak kata telah berlaku islamisasi, wallahu a'lam.
Kalau betul nak buat proses Islamisasi, kerajaan kena buat satu peraturan yang mana tidak boleh ada mana-mana orang Islam yang tak boleh sembahyang Jumaat kerana kerja. Siapa-siapa yang dikatakan dia shift tak boleh sembahyang Jumaat kena kerja, dia boleh angkat kes ni dan dianggap satu kesalahan. Itu Islamik. Hak dia nak pergi sembahyang Jumaat. Tak apalah, hak nak cuti tu cuti lah. Bukan salah, cuma kita punya pandangan. Setengah orang dia tanya, pasal apa tak buka kedai? Kita ni orang Islam, hari Jumaat tutup lah. Saya kata betul ke Islam kata hari Jumaat nak tutup? Tak ada kata. Dia kata hari Jumaat bila dengar azan pi solat, time tu tutup betul. Itu betul.